Okey, sekarang ni kita nak pasang facing untuk bahagian belakang kurung moden kita. Okey, awak besar sangat. Okey, pasal apa dia besar sangat? Satgi perempuan boleh tengok pasal apa dia besar. Sebab apa dia besar, siap satgi baru boleh tengok. We tak boleh cerita lagi lah ni. Okey, so yang ni kita bagi dia sama lah macam tu kan. Bagi dia sama dengan tu. Bagi dia tu. Lepas tu kita bubuhlah peniti sikit kat dia macam tu. Okey. So kita nak jahit daripada hujung ni. Okey, jom. InsyaAllah Awi doakan puan yang tengok Awi ajak ni mesti boleh jahit, InsyaAllah. Okey. So jahit dulu sikit. Okey, tak payah matikan. Tak payah matikan. Okey, yang ni pegang. So yang ni kita tariklah dia, bagi dia sama macam tu sikit. Okey. Okey, macam tu. Macam tu. Okey, lepas tu ambil yang sebelah lagi. Ni yang sebelah lagi. Buka macam tu. Ambil yang sebelah ni. Okey, letak macam tu. Bagi dia sama kan. Okey, jik belah ni pula. Yang ni pun Awi baru orang kata pun Awi dapat cara yang paling mudah dulu. Awi nak bagi perempuan pandai dulu yang ni. Yang otai dia dah tahu dah, banyak lagi cara lain. Okay. Yang ni pun antara yang mudah lah. Okey, sudah siap macam tu. So apa perlu kita buat? Ni racik-racik dia. Dia kata macam tu. Racik-racik ni setengah inci tau. Setengah inci. Macam tu. Sebab apa? Tahu tak? Sebab apa kita kena buat macam ni? Sebab nanti kalau kita tak racik, kita kalih. Nampak? Buruk no, payah no. Tapi bila kita dah racik gini, okey? Tu. Masya-Allah. Nampak kan? Itulah sebab dia. Kalau buat leher kena buat macam ni. Kalau tak buat macam ni nanti dia jadi ketegak. Tahu tak ketegak tu? Kita nak dia tidur, kita nak dia baring. Tapi dia duk mengeliat-mengeliat tak nak baring. Macam itulah maksudnya. Okey. Okey, lepas tu kena tindih lagi banyak tau. Lepas tu ambil balik hak awal tadi. Macam ni kan. So dia duduk macam ni kan. Macam ni kan. So kita tolak dia pergi belah ni. Macam tu. Lepas tu kita buka. Ada satu mata jarum lagi. Lepas tu kita tindih. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah apa? Tak payah matikan, tak apa. Okay. Lepas tu jalan. Dia kan melengkung. Lepas tu kita pun kena melengkung jugalah. Macam dia. Macam tu. Okay. So yang ni. Macam tu. Sebelah lagi pula. InsyaAllah nanti raya boleh jahit baju sendiri ya. Ni pun sama. Basi pastikan main ikut belah sini. Bagi basi tu biar dia tidur ke arah facing. Okey. Tu dia. Okey, dah siap macam tu. Nak buat apa pula ni? Okey. So sekarang kita nak tindih facing ni. Kita nak lipat mai lah ni. Okey, perhati elok-elok.
Okey, masa kita nak lipat tu, kita nak ambil yang ni. Ambil line ni, lipat dia. Gitu. Okey. Sudah lipat macam tu, kan? Dah lipat macam tu, saat kita nak mula yang sebelah sini. Sebelah sini. Ni. Okey. Lipat dekat bahagian ni. So, kita terus lipat dia bagi sama elok-elok macam ni. Macam tu. Okey, ni kita tekan sikit ni. Kita tekan dia sikit sebab kita nak bagi dia dia kena betul-betul dekat situ. Okey. So kita tekan dia dulu dengan tapak macam tu. So kita nak betulkan bahagian bawah. Okey ni. Yang ni kita bagi dia rata macam ni. Bagi dia sama. Macam tu. Kita bagi dia sama. So dekat hujung ni kita penitikan sat. Penitikan sat. Okey. So kita penitikan sat dia. Okey. So dekat sini, kita boleh raba tau. So dia ada zip ni. Dia ada zip kat sini. So jadi kita ambil, ubah kedudukan ni rapat kat sini. Rapat kat sini. Tu kat situ. So bagi dia rapat. Okey. Sekarang ni kita nak reverse dulu ke belakang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bagi dia rapat sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mak hang terlajak. Okey. Turun balik. So, kita cuba. Kita rapat dekat zip tau. Kita boleh rasa. Sebab tu kita perlukan tapak sebelah ni. Sebab kalau kita pakai tapak ni, dia tak dapat nak rapat macam tu. Okey. Lepas tu kita matikan. Matikan. Okey. So Abi nak tunjuk yang ni dulu. Yang sebelah ni dulu kejadian dia. Okey, yang ni. So bila kita dah siap, kita nak tengok dulu kejadian dia. Sekejap lagi basi ni kita nak kena gunting sikit sebab dia tebal. Lepas tu kita lipat dulu. Kita nak tengok kejadian dia cantik ke tidak. So zip kita akan sembunyi macam ni kat dalam. Zip kita akan sembunyi macam ni kat dalam. Ni pun kalau ikutkan, dia tak rapat lagi. Tapi okey lah, boleh lah. Jangan rapat sangat, nanti nak tarik payah kan. Okey. So sekarang ni part ni lah yang Abi nak tunjuk ni. Okay, ambil jarum. Ada tak adik jarum mata besar sikit? Ada belakang sikit. Belakang sikit. So yang ni. Mak hang. Okay, kita nak bagi dia duduk elok. Perempuan macam tu je. Gitu. Okay. Okay, so lah ni kita dah settle sebelah. Gitu awak. Jatuh cinta tak awak? Okay, baik, jom kita buat sebelah lagi. Sebelah lagi. So kita kena rasa seronok. Bila kita rasa seronok, so kita akan suka buat. Okay, yang sebelah sini kita kena mula daripada bawah, kan? Lepas tu kita nak buat macam tadi juga. Pegang orang tu betul-betul kat situ tu. Betul-betul kat situ tu kan. So kita lipat pergi ke sana. Kita lipat pergi ke sana. Kalau kita lipat, kita akan nampak dah ni. Tu. Yang bahagian tu. Okey. Lepas tu kita penitikan dulu. Penitikan dulu. Ni memang dia kena pegang kemas-kemas. Pegang kemas-kemas. Okey. Lepas tu bawa pergi ke hujung. Yang ni pun kita tolak. Yang ni pun kita tolak. Perempuan belajar buat sampai dia jadi kemas. Okey. Sebab ingat elok. Sebab yang ni setiap apa yang kita buat ni dia ada nilai dia. Okey, reverse. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada nilai dia. Ilmu yang ada pada kita tu
Yang tu lah yang paling mahal. Okay, sebab tu kena buat selalu. Ni kita jahit ni, dia tak boleh nak mai ke sini sebab dia dah kata kat tepi dia tu ada zip. Okay. So kita naik sampai ke atas. Naik sampai ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ingat Abi tak takut ke? Abi takut jarum. Okay. Lepas tu kita okay. Jom kita tengok pula sebelah lagi dia jadi macam mana. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang. Lepas tu kita cuba terbalikkan. Balikkan, kita tolak ni. Ni awak dia terkenyih. Sekejap. Awak dia macam terkenyih. Adakah dia tak sampai? Okey. Dia sampai. Tu. Sekejap, mana dia? Kita dia tak, dia lekat ke tak lekat, dik? Lekat. Mama tak tarik, dia keluar habis. Tak keluar habis. Saat kita tengok kat dalam, kenapa dia jadi macam tu? Oh, dia ada lagi ruang lah, dik. Dia ada lagi ruang. Okay. Maksud dia kena lagi tolak lagi ke tepi lagi. Okay, so kita jahit lagi sekali. Ni maksud dia ni dekat sini. Ni dekat sini kan. Ni maksud dia ada ruang lagi tu. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Takut aku. Kan? Cikgu takut, anak murid saya lagi takut lah. Okey, tak, jom kita cek tengok. Okey. Kita balikkan lagi sekali. Okey, perempuan nampak kan? Mungkin Allah tu nak Abi tunjuk. Kalau kata dia tak sampai, dia akan jadi macam mana. So kita ambil, mana dia? Ni. Yang ni. So kita sekejap kan, yang sebelah sini. Sebelah sini. Dia macam tak sampai sikit. Ni. Sekejap kita tengok kenapa dia jadi macam tu. Okay. Kita tarik sikit. Kuat jarum ni, dia tak patah. Lepas tu kita cuba terbalikkan dan kita cuba tarik zip kita tu. Okay. Buang benang saya sangkut. Mana? Adakah dia melekat? Okey, kalau dia tak mau berjalan tu, tengok elok-elok Kalau dia tak mau berjalan tu bermaksud kita dah tertindih zip dia. Okey, sekejap lagi akan betulkan. Tapi Abi nak tunjuk dulu kat perempuan. Ni. Sekejap lagi Abi buka semula. Macam tu. Okey, sekejap. Okey. So macam itulah kejadian dia. Tapi yang dekat sebelah sini, dia dah buat perangai sikit. So contoh kata, kalau dia jadi macam ni, okay, so perempuan kena buka dekat sini, kena pendekkan dia, kena jahit dia lagi sikit. Okay. Ini dia pause. Okay, baik. So kita dah betulkan. So sekarang ni kita tarik zip ni, kita nak tengok hasil dia. Macam tu. So dekat bahagian luar dia dah rata macam tu. Surprise, nak tengok kat dalam pula. Tu dia. Okay. So macam ni. Ni dekat dalam. Okay. So macam tu. Nampak tak? So zip kita ni tersembunyi macam tu. Okay. Baik. So sekarang ni kita nak cantum bahagian depan pula.